Di KAIS, kita memang ada spesifik task yang mana teachers yang berada di KAIS, mengajar di KAIS, memerlukan teachers yang ada daya tahan yang tinggi, kesabaran yang tinggi dan juga daya empati yang tinggi. Kerana di KAIS kita meletakkan bahawa pelajar perlu diterapkan nilai-nilai menjadi seorang pemimpin. Guru yang terlibat dalam nak mencapai itu tahap sebagai seorang pemimpin itu perlulah ada value yang tinggi dalam diri mereka supaya menjadi inspirasi, supaya menjadi seorang yang boleh dijadikan model, boleh dipelajari oleh pelajar untuk menjadi macam mana nak jadi seorang pemimpin yang baik. Kerana kami di KAIS, kami meletakkan satu elemen yang sangat penting. Pelajar-pelajar perlu untuk mereka mendalami karakter building. Jadi nak membina karakter bukan suatu karya senang, bukanlah suatu karya yang straightforward. So teacher perlulah seorang yang ada jati diri yang kuat supaya mereka tahu dan faham, mengenal dan setiap strategi macam mana kita nak capai untuk mencipta, mewujudkan seorang pelajar-pelajar yang berkarakter yang besar sebagai seorang pemimpin yang hebat satu masa depan.